Tahu tak bagaimana? Tahu tak? Tahu. Tak, ni pasal ini apa? Pelarian Rohingya dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas. Negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah terarahkan immigration, polis, bandar raya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undang akan diambil. Saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia masih masuk kawasan. Dia tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini. Dia menimbulkan keresahan daripada penduduk tempatan. Kita tak boleh benarkan sehingga mengganggu keselamatan penduduk tempatan. Saya juga pesan kepada pihak polis immigration supaya berhati-hati tindakan itu, supaya jaga kawal keadaan wanita, anak-anak, itu boleh. Tapi saya fikir kita harus ambil tindakan yang tegas, tidak mengizinkan mereka mengambil alih mana-mana tempat dalam negeri ini sewenang-wenang tanpa hormat kepada undang-undang. Itu Bukan, ini pejabat UNHCR. Di mana rata-rata di sini adalah pemegang kad UNHCR. Ada yang kata kad kebal. Dia dimaklumkan kad kebal. Apapun tadi saya sempat mendapatkan butiran sebab-sebab mereka diusir dan jumlah sebenar kejadian-kejadian, termasuk kejadian-kejadian yang berlaku di kampung Kuala Muda Penaga. Okey, tidak cukup 2 trak polis. Mungkin memerlukan 1 lagi. Mana? Tahu tak bagaimana? Tahu tak? Tahu. Saya pun belum mendapat maklumat lagi ke mana mereka akan dibawa. Sebab abang punya anak ke bang? Abang punya anak? Abang punya anak ke? Hari ini diselubungi tangisan di sini, tangisan anak-anak kecil termasuk ibu mereka juga, yang mungkin membayangkan kesengsaraan yang mereka hadapi. Sahabat-sahabat yang baru mengikuti siaran langsung saya bawakan hari ini dari pejabat perkarangan hadapan pejabat UNHCR untuk mengikuti perkembangan terkini di mana sekitar 126 warga Rohingya yang berkemah di sini sejak 3 pagi tadi sampai pada waktu ini, dan hingga kini 2 truk anggota keselamatan akan membawa mereka ke lokasi yang saya tidak tahu di mana. Nanti saya akan kongsikan apabila mendapat info lebih lanjut. Jumlah sebenar yang terlibat dalam isu ini melibatkan lebih 200 tadi dimaklumkan. Cuma yang datang sini dalam sejumlah 3 bas adalah angkanya lebih kurang 126 orang. Abangnya kurang.
Bang, mereka bukan berlakon menangis bang, mereka memang menangis bang kat sini. Hah? Bang, nama siapa bang? Mama Hussein. You duduk sini sejak berapa tahun bila? Saya Malaysia. Sudah 2012. 2012. Okey. You anak berapa orang sekarang? Awak Ada anak 4. 4 orang. Ya. 2 laki 2 perempuan. You sampai sini jam berapa tadi? Pukul 4 Pukul 4 pagi. malam. Malam. So makan ada makan ke belum? Makan tak ada. Makan tak ada. Ini mau pergi mana tak tahu. Begitu salah seorang warga Rohingya yang saya terpaksa menjarakkan sedikit wang kerana agak sibuk di sini, agak bukan kelang kabut, cuma mungkin diselang-seli dengan tangisan kanak-kanak, jadi ianya menyebabkan suasana agak bercelaru. Maafkan saya. Rata-rata mereka yang duduk di sini untuk makluman mula menetap di Malaysia pada sekitar tahun 2014-2015.